Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Yusmawati Yusof selaku Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Kolej Vocasional Keluang merangkap penyelaras Majlis Penyerahan BAP bagi pelajar-pelajar semester 1 dan semester 2 SPM. Okay, Alhamdulillah majlis kita berjalan lancar. Program hari ini dapat dijalankan dengan jayanya. Semoga dengan adanya pemberian wang bantuan awal persekolah ini dapat membantu meringankan beban ibu bapa untuk membiayai persekolahan anak-anak. Dan saya juga memohon semoga wang yang diberikan ini digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih atas kerjasama semua warga KV Keluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Belum apa-apa dah kira gaji, tak boleh ni. Tak, aku kira ni berapa banyak diorang dapat. Gaji kita yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggi sangat lah kau ni. Aku dapat rekod sampai sini. 05. hari saya ambil gambar bersama Nuri Yasmin. Hai, saya apa Awal ni temu duga orang je. orang. Mana Dennis lari. Tengok sekeliling. Ada cikgu ni. Gempak tak kami? Mesti gempak kan? Kami tahu. 6-7. Like takutnya. Cikgu, kami bersama Cikgu Wani. Ini vlog untuk hari ini. Hi vlog, welcome to my guys. Siapa punya? Nak aku masuk ke tak? Alamak. Cikgu, hari ni kita ada apa? Kita ada penyerahan bantuan awal persekolahan bersama ibu bapa dan juga pelajar. Okey. Alamak. Kita ada apa hari ni, cikgu? Cikgu buat apa? Kau makan? Okey lah. Cikgu nak belajar misu. Cikgu nak belajar misu. Alamak. Cikgu kata majlis ni sampai pukul 12 lah. Tak masuk kelas kita. Satu. Rakam aku dulu. Dia jundur. Rakam aku dulu. Okay. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita akan mengadakan sesi temu bual bersama salah seorang penerima bantuan. Saya nak interview hari ini saja. Dah lah, pelan. Saya Muhammad Daniel Amirul. Hari ini saya bertugas sebagai media kru KV Keluang. Saya pun. Nak rekod ni. Ya. Okey, cepat-cepat interview saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan menemukan salah seorang daripada pembantu sekolah untuk menjalankan aktiviti event pada hari ini. Silakan. Okey, awak mari sini awak. Garfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya bersama dengan siapa pada hari ini? Bersama dengan Nat. Nat, okey. Apa reaksi awak pada hari ini dengan aktiviti yang sedang dijalankan ini? Okey, kita orang tak dapat duit, so tak apalah. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu tak tahu. Tak dapat duit tapi dapat misu kan? At least tak masuk kelas. Yeay. Kadilah.
Jom kita temu buat semua masing-masing. Sekop. Pelajak. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Apa cerita bro? Apa cerita? Ya, apa cerita? Hari ni kita ambil gambar. Macam Sedikit. biasa. Macam biasa je. Tak biasa lah. Tak biasa. Dekat sangat. Jauh sikit boleh? Jauh. Tak selesa lah. Kalau tak main corporate. Cucu aku. Aish. Ni budak ni dia selalu beli saya. Asrama je sekarang datang. Oh, selek lah sekarang. Sejak aku duduk luar, aku tak tegur langsung. Ni tegur ni apa? Ini bos sekali kau tahu tak? Aku dah tegur lah. Weh, ni interview dah dapat duit. Doa dipersilakan. Oh, hi. Ramen. Wait a minute. Who are you? Kau dah balik ke? Nadira kata balik hari ni. Nadira seorang je lah. Nabiha dah balik? Dah balik dah. Sangkut. Ni saya ada bersama terbalik. Your one and only favorite blogger. Kalau ada aku mesti viral. Nak ambil lah. Ambil lah. Nak test mic tak? Kita review sekali dengan mic. Dok Fila tengah ambil ramen dia. Plastik untuk ramen dia. Ramen untuk makan kat tray. Confirm. Memandangkan video video kat sekolah tadi tak buat outro. Saya akan buat outro malam ni bersama Lutfila. 1 hour later. Sabar. S1, Nak gerak ke? T belum lah. Lah, so betul aku tak siap lagi. Apa? Macam mana aku nak Comel, kawaii. tak nampak lah tapi kau fikir dengar ke? Cakap. Jom pergi stesen, kita menggunakan ni. Jom. Okay, thank you. Oh, okay. Mana? Aduh, tahu. Mana tak tahu pernah, dah ke? Mana pernah pergi Family Mart? Family Mart dekat sini. Tak pernah pergi. Ya Allah, kesiannya. Awak ni pun dah lah bawa luggage. Masya Allah, Masya Allah. Inilah manusia zaman sekarang. Dia memang suka tak fikir dulu sebelum buat.
Biasakan beg belakang gemuk. Yang penting tangan kosong. Diam lah, Gage. I'll tell you a secret. Sometimes I get a little... Pepe. Pegang kamera nak betul. Awak nak pegangkan ke? Ya. Wow. Canggih. Kau tahu tak? Kan aku masuk meeting kan? Aku masuk meeting apa yang Coop tu masa tu. Tahu tak Coop plan apa? Apa? Dia nak letak vending machine yang ada jajan. Yang dekat Aspura tu ke? Aspura ada Ada? Yang jajan? Nak tak Aspuri? Ke Aspuri? Ya. Oh my god. Crossing. Macam nak crossing ni guys? Crossing. Weh, macam nak crossing ni? Crossing nak sini je lah. Sini je. Bising kan? Wah, kesiannya Nur Yasmin. Yasmin, kesiannya. Tadi main tak buka. Alamak. Lalu je. Okey lah. Saya berhenti sekejap. Sebab... Kenapa? Berat? Berat ke weh? Tak. Berat ke? Tak berat. Tak berat. Tough gila siap Nur Yasmin dah cross. Sekejap sabar. Alah, nak cross ke train ni aku kena. Bising dah ada fila. Aku rasa aku kena angkat. Okey dah. Kau bawa ni, kau bawa. Kau bawa. Aku macam limas. Cross sana. Aku kan. Stupid. Alah. Sorry. Okey dah, telefon tu boleh tak Gwen? Okey, saya end sekejap. Jadi saya comeback balik. Dia tak bagi saya pegang kamera pun. Pegang kamera? Pegang lagi saya. Dia nak bawa. Jadi saya bawa ni je. Adakah awak assistant saya? Diamlah. Awak bercakap dengan orang yang selalu lambat nak naik kapal terbang? Memanglah saya bawa laju. Oh, ya. Kapal terbang? Kenapa kapal terbang? Banyak kali dah nak miss. Ingat awak, saya ingat. Dengan saya awak kena laju lah. Tak lambat. Tak payah Yasmin. Okay. Yasmin jangan buat cringe tau. Apa? Yang jadi cringe. Biarlah, nak laju ke nak cepat. Kenapa tak boleh ke? Kita awal. Mana nak buat ni? Ambil kau. Ambil kau. Semua orang mana nampak tau. Ingat kita ni detektif ke apa? Jangan cepat, kita ni detektif. Nak ambil gambar. Tak cantik lah. Nur Yasmin, kenapa? Ramailah orang. Jangan tengoklah. Privacy lah. Boy. Aku tak ada air lah. Nak beli air lah. Tadi tak ada beli air. Kata aku lah. Awak ke blog saya? Yang mantap sikit lah kau. Dia buat apa?
Dia memalukan saya lah. Koblak dah tutup. Kenapa dia? Buat transition masuk train. Cepat. Nak buat outro apa ni? Ni lah train. Jalan train lah. Allah. Don't just float there like a jellyfish. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Okey lah. Tengok pukul 8. 8.56 8.56 lagi. 9 belum. Kita 9.30 lah. Standby awal. Apa? Aku nak makan kat train. Sabarlah. Aku nak ambil sudu. Ni ambil ni ha. Oh, ambil ni. Ya, kan nak sokong makan aku Kakak punya. ni. Kakak ni tak betul lah. Kakak sebelah saya ni. Dia gila. Saya jadi outro ke? Ni ke outro? Outro apa ni? Outro kena buat apa? Auto cakap je lah end of the content. Ni masuk konten tak? Masuklah. Kau tak confirm viral lah. Tadi dah buat transition. Sekarang ada lagi. Kau ni lemah betul. Nanti buat balik. Oh, lemak guys. Dah lah, tak payah. Malu. Malu pula. Oi, buat apa tu? Nak ngorak siapa pula ni? Siapa nama kau punya tu? Nanti sensor juga. Sensor? Macam sebelum ni macam tak sensor pun. Saya banyak kali tengok. Ya, tak sensor. Lebih lah. Kejap lah, tak nampak reaction kau sebenarnya. Ayah Razali. Macam tak relax. Apa? Cepat. Kena angkat ke kamera tu. Tahu tak aura KMK? Oh no, gringe. Dia buat apa? Sebab apa? Ayah Razali. Sekarang kau nak cerita ke tak nak ni? Nanti aku reply. Reply sekarang pun boleh sekali. Try another catch. Okay, orang ni. Ya. Makanan lagi penting. Ni kau ambilkan makanan dulu. Okay. Tahu tak aku nak jadi apa? Apa? Aku nak jadi mukbanger. My life, my rules, my style, my attitude. Bukan mukbanger Malaysia tau. Sebab dia macam bocah sikit lah. Confirm ke? Confirm. Aku nak jadi mukbang Korea atau Jepun. Wait a minute. Tapi kau sedar tak kau ni warga negara Malaysia? Tak, Switzerland. Far off to the west, far across the sea, lies a special land. Padahal IC 01. Jap, sabar. Annyeonghaseyo. Jap, sabar. Reset jap. Annyeonghaseyo. Tak. Sabar. Reset.
Bahasa alien mana aku dengar ni? Jom. A few moments later. Jangan angkat banyak sangat. Don't ask me. Okay. Awak yang malu sekarang ni. Memang malu kan? Okay. Annyeonghaseyo, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. Today, Sofoto mukbang Yara. Machiso. Okay, itu kalau Jepun. Itu kalau Korea. Kalau Jepun, kayak ini ya. konnichiwa minasan. Watashi, Hira-san desu. Sofuto mukbang. Itadakimasu. Mike. I'm proud of you, you know that. I hope you do. Japan memang kena overreact ya? Yes. Ni kalau Malaysia. Tangkap. Lubang. Situ. Oh tak dia. Tak ada lah macam. No. Outlaw. Malaysia. Wah, sedap betul. Benda kecil tau. Mulut besar. Okay, dah tu je pengalaman saya lah. Risau sangat kena tinggal train. Kenapa? Dah pengalaman ke? Hampir. Dengan awak tau. Tak. Awak tak ingat ke yang saya Tak. kena angkat luggage? Tak. Awak kena naik atas. Lepas tu Awak ingat awak seorang ke? Lagi-lagi hak dia lah. Dah masa tu bocah. Dah ada asrama pula tu. Dengan luggage ni dah okey lagi lah rumah sewa. Tak ada lagi langsung, ada belakang. Memang tak lah. Dah lah masa tu luggage. Yang besar gedabaknya dari asrama pula tu. Betul lah. Dengan baju kepam tu. Ya Allah. Kau memang suka rekod panjang-panjang Nanti nak edit Rajin betul nak edit. Tapi rasa terasa vlog dekat Aeon tu macam malas nak edit. Ingat saya tak tahu Sekarang ni saya tengah rajin. Awak jangan mempentingkan kemalasan saya boleh? Okey, awak rajin. Okey, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Weh, so kita dah nak habis dah. Dalam Oh, dah KL semua. Kau tak nak KL? Sama sini. Ada masalah? Ada masalah dengan KL ke? Awak tak ingat ke housemate awak ada orang daripada tu? Nak mention tak? Sampai dah mention dah tadi. Dah mention Sebab apa korang cakap ni? Baru lupa sekejap Baba. Oh. Dalam train kita mukbang ramen pula. Apa tu? Yang tu aku Jepun lah. Saya dah rekod tempat lain. Ha? Biar last konten aku tu kita berdua je. Bagus. Sebab Macam video tu ada video tu 5 minit je. Aku boleh naik atas 15. Okay, aku nak thumbnail aku tau. Baru bayar. Memanglah. Kau akan letak caption. Caption kau dah lah macam vlogger yang betul-betul vlogger. Caps lock tu. Allah, tak boleh bilang tu. Awak hina ke? Hina sikit. Kenapa awak boleh tak caps lock? Tak. Saya estetik. Tahu tak?
Blogger estetik. Faham tak? Awak estetik lah. Saya tak. Wow. Bocah. Jadi yang YouTuber lain pun bocah. Pakai som. Mereka awak je yang matang tu kau tunggu. Aku pun nak jadi satu. KTM. Matang sikit lah. Okay, kita jumpa kat train. Kali ni betul-betul. Okay, main sini aku buat time. Main sini aku buat transition. Sebab aku pro. Dia ni noob. Okay. Doing the things that I never would know. Treat me like what you. Kita orang dah masuk train. Awak malu kan sebenarnya? Awak makin malu. Awak lagi malu dan makin malu. Saya tak nak makan ramen sebab saya malu. Sebab nanti ramen tu sangat berbau. Nanti orang akan lapar. Biarlah. Biar. Apa fungsi kita bawa family mat tu? Kau nak makan rumah. Apa tujuan kita nak makan kat train? Okay, ceritanya macam ni. Kat rumah, aku dalam berapa jam je kat rumah tu. Ataupun beberapa minit. Setelah beberapa minit, aku kat rumah tu aku akan bergerak ke Melaka. Setelah saya bergerak ke Melaka, saya akan duduk di hotel rumah saya di Melaka dalam 2 malam, 3 malam, 2 ke 3, entahlah, tak ingat. Okay, lepas tu 2. Lepas tu esoknya saya akan pergi ke Semerah pula, kampung, dan pula saya akan gerak ke keluar pula. Saya tidak dapat berehat pun di rumah. Saya tidak dapat jumpa Tom. So, awak tahu tak siapa Tom? Sini saya tunjuk. Benda ni sangat wajib untuk diviralkan sebab benda ni sangat penting. Lalu sangat penting untuk dunia untuk mengetahui kewujudan tohum. Ini adalah tohum apabila ia sedang gila. Sekejap, sabar, ada lagi. Sabar. Okey, sabar. Ini pun waktu dia gila. Ni waktu dia marah. Ini waktu dia blur. Boleh pastikan. Ini waktu dia tengah bongkar barang. Dia bongkar lah. Dia memang buat sepa. Apa lagi Ya, cukup. Ya. Saya nak apa ni? Sabar. Awak tak nak mukbang. Ini kau masa main. Awak tak nak mukbang. Miss Tom. Jom mukbang. Tak nak. Disebabkan dia tak nak mukbang dengan saya, jadi kita Awak akan makan onigiri, awak boleh tak? kita akan end content kita sekarang ni. Tunggu. Pergi, jangan pergi, jangan go, jangan. Tunggu. Tadi pen lain. Ni pen lain. Okey. Itu sahaja konten saya pada hari ni. Semoga korang enjoy. Jangan lupa like, share, subscribe. Kau boleh share satu dunia. Ayat bocah. Kita suruh orang subscribe. Kita suruh orang continue watching. Thanks for watching. Okay. Jangan paksa orang untuk subscribe. Itu adalah bocah. Saya malaskan dia ni. Malaskan saya, tapi saya viral. Saya influencer, saya tahu. Ikut awak lah. Okay, bye-bye.
See you next time. Sayonara minasan. Watashi wa sugoi desu.